Kisah keuntungan duit emas yang penting. Saksikanlah! Rantaro, awak berdua, mari cepat, makan malam dah siap dah ni. Rantaro, bila kamu balik ke sekolah ninja nanti, kamu kena belajar sampai berjaya dan jadi ninja kelas atasan. Baiklah, Ayah. Rantaro. Ayah! Rantaro, hari ini cuti sekolah yang seronok tu akan berakhir. Rantaro pula akan balik ke sekolah ninja tu tak lama lagi. Ayah! Rantaro! Ayah! Rantaro, nampaknya latihan kamu masih belum cukup ni. Apalah ayah ni? Abang, apa yang abang buat pada anak kesayangan kita tu? Ayah tak apa-apa ke? Apa-apalah Rantaro. Baiklah, saya pergi dulu ya. Rantaro, kamu tak ada terlupa barang kan? Terlupa barang? Cuba kamu periksa lagi sekali dengan betul, nak. Baiklah. Sebab saya tolong kamu buat kerja sambilan lah. Kita dah terlambat ni, tahu tak? Tapi cikgu, sebagai orang yang mahir, kita kenalah selesaikan kerja sambilan yang diupah sampai habis. Kamu ni kan, tolonglah. Janganlah jadi pekerja sambilan yang mahir. Tapi jadilah ninja yang mahir, faham? Baiklah, saya dah faham Cikgu Doi. Berusaha tahu. Cikgu, Shimbe tengah tunggu kita tu. Kita kena cepat. Amboi, sedapnya. Maafkan saya. Saya nak tambah 1 kuih dango, pakcik. Baiklah, terima kasih. Rantaro dan Kirimaru lambat lagi ke? Entah saya yang sampai awal sangat tak? Mak! Mana Mak sorokkan buku kawan ninja muda saya tu? Mak tak tahulah pasal tu. Mak yang tak nak berpisah dengan saya memang sampai hati nak sorokkan buku kawan ninja muda saya. Saya dah agak dah. Baiklah, saya pergi dulu tau. Iya, selamat jalan sayang. Selipar saya dah tak ada. Mak, mana Mak sorokkan selipar saya? Mak tak tahulah, nak. Kalau macam ni, bertambah lambatlah saya. Dah jumpa dah. Rasa macam ada yang tak cukup lagi lah. Mak! Mana ayah dah pergi pula ni? Mak tak pastilah, sayang. Hashim! Entah-entah. Ayah! Alamak, kamu dah jumpa ayah juga akhirnya. Apalah, kalau ia pun tak nak berpisah dengan saya, tak payahlah sampai nak sorokkan ayah dalam almari. Nampaknya dia dah pergi dengan keadaan yang marah. Sedihnya saya. Sayangku. Lambatnya mereka berdua ni. Saya nak tambah kuih dango lagi, pakcik. Baiklah. Lagi, sikit lagi. Kita akan sampai ke kedai teh yang dijanjikan. Apa tu? Terkejut betul lah saya dibuatnya tadi tu. Aduh. Maaf, Shimbe. Dah lama ke tunggu? Awak lambat sangatlah. Saya dah tunggu lama sangat sambil makan kuih dango sampai dah jadi gemuk macam ni, tahu tak? Leganya rasa. Shimbe, akhirnya awak dah balik pada bentuk yang asal. Perut saya memang cepat proses makanan, tahu Rantaro? Alamak. Saya dah lapar balik lah. Bagi saya kuih dango, pakcik. Rantaro, Shinbe, maaf cikgu terlambat ya. Cikgu Doi, selamat pagi Cikgu Doi. Mana Kirimaru pula ni Cikgu Doi? Sebenarnya dia memang ada dengan cikgu sampailah tadi. Cikgu, dia tengah sedut madu tu. Dia ni seekor lebah pekerja. Lepas ni dia akan bawa madu ke sarang yang ada permaisuri lebah tu nanti. Oh, saya ada rancangan menarik. Tunggu dulu. Hoi, Kirimaru. Kenapa pula ni? Cikgu, pergilah dulu. Nanti saya akan kejar cikgu dari belakang je. Balik cepat tau. Rantaro dan Shinbe tengah tunggu tu. Baiklah.
Saya nak jual sarang lebah dan dapat untung yang banyak nanti. Macam itulah ceritanya. Memang sifat Kirimaru. Semuanya nak dapat keuntungan je kan, Cikgu Doi? Kirimaru dia lambat sangatlah pula. Tante dia kena sengat lebah tak? Apa pun takkanlah dia tak tahu pasal tu. Apa pun dia dah lambat ni. Cikgu nak pergi cari dia sekarang ya. Kirimaru! Kirimaru! Oi, Kirimaru! Cikgu Doi! Kirimaru! Tolong saya! Lebah, lari! Kirimaru! Buat sarang lebah tu sekarang juga! Tak nak. Saya nak untung duit emas bila jual sarang ni nanti, cikgu. Apa dia? Untuk duit emas dengan tubuh badan kamu yang mana lagi penting? Duit emas, cikgu Doi! Tak guna. Kalau kamu kena gigit lebah sebanyak tu, nanti nyawa kamu dalam bahaya tahu. Ada gua kat sana tu! Baiklah, kita sembunyi dalam tu. Baik, cikgu. Nasib baiklah. Akhirnya kita dah selamat juga. Kenapa pula ni? Ada beruang lah. Lari! Penatnya lari. Saya dah tak boleh bergerak lagi. Saya dah lapar balik lah. Hoi, lari macam tu saja kamu dah rasa penat ke? Kita dah cukup lama sangat berehat dah ni. Jom, kita kena bertolak sekarang ni juga, tahu. Cikgu Doi! Kat belakang tu! Apa dia? Cakaplah betul-betul. Kat belakang cikgu lah! Apa dia? Kat belakang?